Okey. Nak ulang balik nombor 3 soalan. Boleh tak? Boleh tak? Okey. Supaya tahu. Kalau lihat hari ini, apa reformasi paling kritikal yang masih belum disentuh dan kenapa ia masih belum berlaku? Okey. Di peringkat bersih ada beberapa reformasi yang kita fokuskan lah, ataupun menjadi perhatian, yang mengambil perhatian besar daripada kita. Antaranya adalah pemisahan program negara dan juga pendawaraya lah. Di mana sekarang ni program negara ni dia ada dual, ataupun dia ada peranan yang bertindih antara menasihati kerajaan dan juga mendakwa kes-kes jenayah. Jadi ini ialah satu permasalahan. Sebab apa? Program negara pun dilantik oleh Perdana Menteri, atas nasihat Perdana Menteri, dan dilantik oleh Yang Bertuan Agong. Tapi benda ini tengah berjalan, dan bersih mengambil peranan sangat besar lah dalam mendesak supaya ada mekanisme yang lebih telus dalam melantik program negara dan juga melantik pendawaraya selepas pemisahan berlaku. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah dari segi proses pelantikan dua agensi yang utama dalam penguatkuasaan dan juga perjalanan informasi institusi, iaitu SPR dan juga SPRM. SPR Suruhanjaya Pilihan Raya, pengerusinya dan ahli-ahli SPR dilantik oleh juga Perdana Menteri, dan ini menimbulkan isu kebebasan institusi tersebut lah, institusi SPR, untuk melaksanakan pilihan raya. Disebabkan SPR dilantik, pengurusi SPR dan ahli-ahli lainnya dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi ada reformasi-reformasi ataupun mungkin wujud situasi-situasi yang boleh menjejaskan kebebasan SPR lah. Contohnya dalam pelaksanaan pilihan raya, kalau mana ada kesalahan-kesalahan pilihan raya yang dilakukan oleh pihak parti pemerintah kan. Jadi di manakah penilaian SPR dalam keadaan tersebut kan? Adakah nak siasat ataupun adakah kami tindakan? Bila mana jika tidak ada tindakan diambil, maka di situ timbul persepsi bahawa SPR tidak bebas kan. Jadi itu isu yang berkenaan SPR. Sama juga isu SPRM, di mana ketua pesuruhjaya SPRM juga dilantik oleh Perdana Menteri. Jadi pelantikan-pelantikan ini perlu bebas kan, daripada campur tangan eksekutif, dan ini langsung tidak disentuh oleh kerajaan dan belum ada hala tuju yang jelas. Walaupun memang ada, contohnya SPRM memang ada NACP lah, the National Anti-Corruption Plan, plan anti rasuah kebangsaan kan, yang menggariskan long termnya adalah supaya ada mekanisme lebih baik untuk melantik ketua pesuruhjaya SPRM. Tetapi proses ke arah itu belum berlaku, dan sekarang ini wujud masalah lah, seperti sebagaimana yang kita tahu dalam isu ketua pesuruhjaya SPRM sekarang, Tan Sri Azam Baki, yang disiasat kan dengan pemilikan saham dan juga isu mafia korporat. Jadi kita lihat dalam situasi begini, SPRM dilihat tumpul dalam menyiasat ketua pesuruhjaya mereka sendiri, maupun menyiasat orang-orang yang dekat dengan mungkin menteri ataupun dekat dengan orang-orang politik dalam parti pemerintah lah. Jadi disebabkan tidak ada kebebasan itulah, menyebabkan ada sedikit mungkin reservation daripada pihak-pihak tertentu untuk melakukan siasatan yang lebih telus ataupun yang lebih bebas lah. Jadi itulah yang kedua lah, maksudnya dari segi pelantikan agensi-agensi ataupun institusi yang berkuat kuasa ataupun institusi penguatkuasaan. Yang reformasi ini penting sebab ini juga dijanjikan oleh kedua-duanya lah, Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional kan, dan belum ada apa-apa proses ke arah tersebut. Ya. Okey.